Assalamualaikum and hai korang. Okay, hari ni kita akan main game yang bertajuk Endless Nightmare. Kita akan main game seram hari ni. So, prepare di awal-awal sebab aku tak tahu ada jump scare yang mungkin gila-gila. Mungkin. Kita tak tahu, okay. So, tak payah cakap banyak lah. Game ni korang boleh main dekat mana-mana Android ataupun iOS sebab game ni ada kat Play Store. So, tanpa cakap banyak, let's go! Kita mengah. Mana ni? Okay. Tu apa tu? 10 malam. 10 kan? Okay, kita baru terjaga pukul 10. Mungkin kita tidur time maghrib kot. Cuba high sikit dok. Try. Pening tak? Pening kat sini. Kau pening. Kita buat 8 lah. Okay tak? Pening kan? Boleh lah. Okay. Go to the master bedroom on the second floor. Okay, sekejap. Apa ni? Find the killer. A small note that read, find the killer. I have been tracking down the killer all my life, but I can't portray my family. Benda ni kita memang detektif dalam game ni. Sekejap. Masuk ke? Angkat ni. Tengok dia pula. Police uniform I use the way. Oh yelah, kita detektif. Terkejut aku. Tutup pintu tu molek sikit lah, jangan terhempah. Terkejut. Allah. Pergi sana ke? Apa tu? Tengok belakang lah. Sekarang nak tengok belakang. Tengok depan lah. Air tu. Saya sirat jatuh-jatuh. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kan dia nak ambil tu? Ya Allah. Apa ni? Birthday. Me, happy. Aini. Okay, kita pergi sana ke? Nak ambil tak dia? Boleh. Kau, Aina ke? Aina ke? Aina janganlah marah saya. Jangan tengok saya gitu. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa aku macam tu? Okay, kita tak tahu lah sama ada kita akan survive ke tak gini sebenarnya. Kita kena ikut benda ni kot. Ada tapak kaki ni. Bro. Takut ni. Aku tak suka lagi macam ni. Oh my god, ya Allah. Siapa yang bunuh tu? Itu ke orang yang bunuh anak kita? Anak kita pula. Orang yang bunuh Aina. Dia keluar ke belum tu? Takutlah weh. Makcik. Wait. Astaghfirullahaladzim. Go to the master bedroom on the second floor. This thought of my wife. Oh, I thought the two of us are always in conflict. I still love her deeply. Oh, walaupun kita dalam keadaan konflik dengan isteri kita. Oh, so sekarang ni kita ni lelaki lah ya. Oh, kita jadi gentleman today. It's very certain that the marriage of Lisa and James is a mistake. Oh, straight after the birth of their daughter. Oh, terkoyok. Ya Allah, takutlah nak keluar, subhanallah. Aku penat lah. Duduk diam.
Dua pula. Bertiga pula. Jangan. This is Lisa phone with an unread text message on it. You should have a good talk with your husband. Astaghfirullahaladzim. Kita nak ajak berbawa ke? Tak nak lah kau pintu, boleh tak nak keluar? Ya Allah, Tuhan ku selamatkan dia. Okey, kita tak sentuh lagi pintu tu, tak apa. Akak, jangan nangis. Kita boleh bincang. The divorce verdict between Lisa and me was issued by the court 3 months ago. Lisa has given up to check custody. Kita mana masalah lah ni, Lisa. Aku rasa kita berpusing pada bilik yang sama ni. Ya tak? Aku rasa bilik yang sama lagi, aku rasa. Ya dah ni. Takutlah. Ada anjing! Anjing! Ya Allah, anjing! Aku tak nak kau, sumpah. Biarkan gini. Kita cuba habis lama aku. Find the badge. Badge tu dah. Kita kena pusing-pusing lah yang duit ni. Oh, so kalau ada barang-barang jatuh, dia akan dengar bunyi lah ya. Ke bawah. Two homicide occurred yesterday in the crime. See the victim were the well-known photographer Lisa and her daughter Amy. Oh, isteri kita photographer. Iya. According to the police, due to this is berapa tu koyok lagi. So, dia nak tutup ni. Tutup number. Tak sudi nak jumpa kita. Tak ada tutup ke? Ya Allah. Mana? Betul. Dah angkat kau diam pula. Tak ada benda kita ni. Banyak benda tak jumpa sebenarnya kita ni. Banyak benda lah dia nak kita gunakan. Wedding day, okay. Okay. Serius lah dia suruh kita read sekarang. Apa ni? Video. Takut tengoklah siapa tu. Astaghfirullahaladzim, dia keluar dah. Tano. Tano. Ayo. Yes. Jing, mana Jing? Aku
kita, aku dengar suara kita. Takutlah ya Allah. Tak boleh main. Aku tak survive aku ni. Kak sabar kak. Masuk lah weh. Anjing. Apa ni? Gini banyak gila kuis weh. Astaghfirullahaladzim. Hai kak. Oh my god. Ya Allah. Kau tengok je Oreo tu kat situ. Apa senang siap kalau jadi Oreo main game ni. Kiri kanan. Macam kanan tapi Astaghfirullah. Mati. Aduh. Okay. Kita mengah. Allah Akbar. Devastated. Faham? Kita ada 3 peluang je. Sekarang jantung kita dah tak betul. Semua benda dia pasang kan. Oh, datang. Okay, ni kita kena fokus. Kita cuba main fokus. Mak! Tak suruh ikut terbalik. Tengok tu. Aduh. Lemah jantung main gini serius. Orang je tak boleh main. Orang lemah jantung tak boleh main gini. Aku begini untuk muntah ni. Nampak aku ke? Astaghfirullahaladzim, aku tak nampak kau boy. Ya Allah. Allah, kita dah nak mati dah. Game aku mula. Ya Allah, memang tak ada skill lah. Skill survival lah main game ni. Ada pisau. Memang tajam ke tadi kan? Ya Allah, subhanallah. Dia. Astaghfirullahaladzim. Lemah jantung aku. Nani ke tu? Dia pusing kat atas je ke turun dah bawah? Jangan cuba dia tu. Kacau, okey. Oh bro, tolonglah. Okay, I'm afraid that I'm police. My phone doesn't think so, okay. Oh, menyebut bawah ni, okay.
Woi anjing. Astaghfirullahaladzim. Oh dia. Duduk diam. Ha, mantap. Oh, benda tajam. Okay, tak boleh pisau pun. So, sekarang kita kena gini atas buka kotak tu. Nampak tu kan kotak tadi kan yang aku tekan baca tu. Siapa siapa? Monkey kat mana tadi macam kita dah lalu. Monkey kat ni. Monkey. Nak boleh? Square. Monkey kat atas eh? Duduk. Ya Allah, masuk! Ni tak ada dah. Ni kalau kita mati betul. Ambil tanda tu. Ikut ayam kita mabuk ke? Gia buat apa? Ni apa kuat sangat tu? Aku takut dah. Macam betul-betul ke? Masuk. Kak, janganlah ngamuk kak. Ni Aina ke? Ni Aina ke ni? Aina, janganlah marah. Apa ni marah sangat ni? Tahu kau cuak? Cuak. Allah Akbar, sakit kepala aku. Tunggu. Bentar sikit. Oh tak ni? Oh tak ada? Oh tu untuk taman nyawa kita lah guys. Kau nak tarik ke? Macam mana nak tarik benda lah tu? Allah Akbar. Sabar. Kau takut nak keluar. Sabar. Ya Allah. Kat mana nak cari? Boleh naik ke? Oh, dah. Oh, Amy. Oh. Diam. La ilaha illallah. Edition. Oh my god, ya Allah. What happened? Kita mula. Gelisah. Damn it. Allah. Oh, sebabkan kita makan pil tadi. Okay. Okay. Kita kena ikut nak panah ni lah. Okay. Kita dah baca tadi.
I really don't know what to do right now, you know. Oh, ya Allah. Thank you. Sebenarnya suruh kita cek barang. Okay, suruh kita cek barang. Barang tak ada. Lah. Hmm. Buat lagi. Aina. Allah Akbar. Aina, jangan pandang macam tu kat mama, Aina. Allahu Akbar. Astagfirullah. Kena pandang belakang ke? Astagfirullahaladzim. Okey aku tu. Wih, cantik. Atar. 237 ni apa? 237 tu kod ke? Ada orang ke? Dia ke? Ada ke? Explore the room and find the clues. Okay, sabar. Tidak ada square room, square key. So, sekejap lagi kita pergi turun bawah. Kau, Rio jangan masuk. Sirap. Weh, diorang buat kenduri tak ajak. Bang wire, okey, bunyi boleh nak tarik tu. Hai dik, tadi nak apa? Oh. Sebelah belakang ke? Tengok lampu ni. Takutlah pun. Anjing, ya Allah. Milas chance ni. Lock. Allah Akbar. Aina. Anak nugget ke? Anak nugget ke? Saya detektif. Saya boleh bagi nugget. Meh kot. Meh pakcik Mana? Allah. Stop. Dia mari dah. Okay, tapi dia dapat apa? Long wire. Ni dah. Disebut. Mai. Turun. Turun dah jangan. Otak kita pump laju bila dia nampak kita. Cepatlah. Okay, lepas laju sikit. Tak boleh berlari ke? Pusing. Bayi kata mantap.
Sungguh. Jangan tekan button. Jangan tekan button. Ya Allah, ada bar. So, kita nak buka yang mana? Ada 3 bilik saya kena guna ni. Baik kata, tanah pintu bawah tanah, tanah bawah, bawah tanah, tanah bawah, bawah tanah, bawah tanah, tanah bawah. Entahlah. Tiba-tiba tak terfunction. Okay. Lepas tu, bilik yang gonggang-gonggang tadi tu. So, mana ke? Ni ketiga. Kedua je. Tak ingat lah. Astagfirullahaladzim. Kuasa datang. Lik, ada lik ke mana ada? Semati kita ni. Boleh? Lik tu apa? Dengar. Sini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, geramnya saya. Rasa pressure dia gitu. Kita yang tak fast hand, kena nak potong gitu. Allahu Akbar. Ini kalau dah kita mati ni memang finish. Memang habis. Habis video kita untuk kali ni. Memang macam tu. Oh, damn. Nampak macam roti canai. Nampak sini. Global. Apa mana? Tenang. Okay. Torchlight. Bagus gini torchlight. Loh. Torchlight saja. Dia pegang. Okey, tak apalah. Saya naik tu. Boleh kita naik ke? Broken case. Name Nick Lee. Oh, nama kita Nick Lee, okey? Kita kena Nick ni. Betul lah. Nombor kedua, confirmation dissociative personality recognition disorder. We don't think Nick can recognize himself. Sometimes he is police officer James.
He is someone else. So he is a good shape of the moment, but koyok. Cakap pasal kita ke? Kita kan, James? Ibu pada writer suspected first degree murder. Oh, ya Allah. Kita pembunuh tingkat pertama. Files show that Nick Lee was suspected of two first degree. The victim were resigned in. Ya Allah, kita pembunuh ke? Kita pembunuh ke? Oh, kunci. Oh! Men's ring. Apa tu? Oh, ada buku. Men's ring. Nick 5 bulan 7 2008. Okay. Tu. Maknanya kita pembunuh lah dalam cerita ni. Kita bukan detektif lah. Maknanya nama anak kita Amy ataupun Aina nak makan nugget. Kita lah bunuh. Isteri kita yang sedang tengok cerita Akademi Fantasia, kita lah bunuh. Lisa, Aina, no. Lisa, Aina, maafkan Papa. Maafkan Papa, Lisa. Salah, Lisa isteri kita. Maafkan Lisa. Maafkan Lisa. Sabar, hikayat. Maafkan Abang Lisa. Maafkan Ayah. Aina. No. Apa slow kita jalan ni? Aina. Allah, okay. Kita balik di sini. Semua macam dah berubah balik lah. Allah. Maknanya semua ni illusion kita. The way to hell. Near the story tells how Prince Merlin Prince and suffering from the accident to rabies. Kill his wife. To feel as if. Oh, kita ada mental disorder lah guys. Plug in the power for the first floor. Weh, macam lain dah ada rumah ni. Takut ke? Takutlah aku. Kita akan cek cincin. Cincin. Mana? Cek cincin perempuan. Tengok. Dia punya rumah pun berbeza dah. Sogok pula dah. Mana cincin dia ni? Apa tu? Bau tu. Tak boleh. Mana nak cari? Astaghfirullahaladzim, dia suruh kita ambil kit. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Push video. Baiklah. Setelah menonton... Oi! Oh, kecil aku. Ngelihat tadi.
Dah. Tanda. She's coming. Kita yang pembunuh kan? Tapi kenapa dia nak bunuh kita? Baju siap dia jalan ke dia. Allah Akbar. Test kan? Alah. Kejut aku ni. Astaghfirullahalazim. Yes. Go. Astagfirullah. Lagi dulu. Muka! Amy! Oh, bucket. Baldi. Okay, baldi. Oi. Ayo. Allah. Amy apa jadi dukung? Amy. Oh. Ya Allah. Lisa, sayang abang. Amy. Papa. Oh no, dia sekali lagi dia buat macam ni. Allah. Tak. Allah. Ini kalau tak dapat lagi tak tahu lah. Wish. Warna merah lah pintu tu sekarang. Allah. Habis dia ke? Subhanallah. Anjing kita, Oreo pun tak ada dah ke? Allah. Oreo tak ada dah. Lisa tak ada dah. Amy pun tak ada dah. Sedih mainnya ni. Bismillah. Oh. Weh, alhamdulillah weh dapat habiskan game ni. We did it. Aku tak sangka boleh habis. Ya Allah. Oh ya Allah, aku tak tahu lah. Game ni terlampau best sangat-sangat. The plot twist dia memang tak boleh nak imagine gila. Aku tak sangka rupanya kita lah yang bunuh anak dengan isteri kita di hari jadi Amy ataupun Aina. Aina nak goreng nugget je time malam birthday dia. Dan isteri aku tengah tengok Akademi Fantasia. Tahu-tahu aku bunuh orang sebab mental disorder aku. Thank you for playing Endless Nightmare. Weh, nice-nya game ni. Oh. Level complete 1 jam 22 minit 1 saat. Lama ke aku main gini.
Amy. Dah Terima kasih sebab korang dah tengok video ni sampai habis. And jangan lupa like and subscribe. And see you on the next video. Bye.